Nah. Okey, free. Alamak, dapat lagi depa. Hai Abah. Jago je. Jago okey, cantik okey. Okey, percuma. Untuk hari ini cantik. Okey, hari Isnin. Hari Isnin. Okey, ada orang buat keluri lagi. Percuma. Free. Okey, sama. Okey. Dah siap free. Masih. Okey, sama-sama. Hai Abah, free. Okey, boleh kita bagi free semua. Free. Okey, sama-sama. Okey, hai Abah, free. Ya je. Okey, cantik. Okey. Free. Okey. Okey. Cuma ada awak keluri hari ni. Okey, sama-sama. Alright. Okey. Untuk hari ni, hari Selasa, kita bagi lagi. Ada lagi RM50. Okey, baik. Kita bagi cuma kat Abah. Hai Abah. Jagung. Okey. Semua kita bagi. Okey, mana? Okey. Untuk RM50. Kita bagi. Tak ni pun dah ada RM10. Untuk hari ni Selasa. Dah belajar. Okey, baik. Amin. Free. Dia sembunyi. Hai Abah. Ni tu. Okey, Abah. Hai Abah. Sambung. Okey, kita bagi. Pasal ni ada balance. Nah, free. Okey, sama-sama. Tak percuma. Okey, baik. Ya Abah. Cantik. Okey, dapat lagi Abah. Alhamdulillah ada orang sudi buat kenduri. Okey, hari ni hari Jumaat. Okey. Semua dapat. Don't worry. Kita bagi percuma. Okey, cantik. Okey. Ramai kita bagi. Alright. Nah, percuma. Alright. Okey, cantik. Mantap banyak. Nah, okey. Sat. Okey. Cantik. Alright. Okey, percuma. Okey, baik. Okey, abang. Okey, baik. Dah, abang dah. Okey. Ya, abang Bandung. Okey. Percuma ada orang buat kenduri ni. Free ambil. Okey. Abang. My friend. Tadi okey kita bagi. Okey, percuma abang ada orang buat kenduri hari ni. Free. Ada orang buat kenduri ni. Okey, sama. Alright. Amin. A few moments later. Okey. Kita buat mai dah dua balang. Okey, untuk orang minum cah. Okey, sila minum. Kita buat mai soya macam biasa. Soya dan jagung. Okey, tu buat mikai tu macam biasalah. Okey, tu. Okey. Benda ni kita bukan susah nak buat kenduri pun. Tak nanti tunggu kaya kita nak buat kenduri. Nak buat kenduri tak nanti tunggu kaya, tak nanti tunggu duit EPF. Baru kau nak buat kenduri. Cukup sekadar dengan tu dia. Kita pergi kedai, kita pergi beli roti. Kan? Kita pergi kedai, kita pergi beli roti baru RM15. Ni pun dah jadi satu kenduri dah. Siapa yang sudi kan? Roti sila. Tu peminat roti nampak. Tu peminat roti. Kita tak nanti kita nak jadi kaya baru kita nak buat kenduri dan buat sedekah apa semua. Cukup sekadar roti ada. Nak ambil makan. Bismillah. Tu dia. Cukup. Ni pun dah jadi satu kenduri. Ambil, jangan ambil semua. Okey, nak ambil roti. Tu dia. Okey, jadi kenduri hari ni ayak ni kira disumbang, ada seorang saja sumbangan. Jadi seorang saja sumbangan, jadi nak cerita bagi kalau seorang tu memang tak cukup. Satu balang memang tak cukup. Satu balang tak cukup. Dua balang ngam-ngam. Tiga balang mewah. Allahumma salli ala Muhammad. Roti ada, sila roti. Tu dia. Cerita dia tak nanti tunggu kaya baru kita nak buat sedekah. Okey, saya dah sembang di depan sana. Okey. Tu pakat mai. Nasi lemak pun ada nasi lemak. Kita tunjuk nasi lemak. Nasi lemak mana nasi lemak? Ada belakang. Dia pakai tak ada. Kita tengok nasi lemak. Tu. Ni nasi lemak. Nasi lemak duduk tang ni. Dia pun letak kat belakang. Dia patut tak depan ni. Pasal bila letak belakang ni, dia orang tak nampak. Pita depan tu pindah pita tak depan tak depan. Tak ada ruang pun letak lah. Ada kerusi ke apakah? Meja. Okey, kita ubah dah. Okey, nasi ni. Ni pun dah duduk kat sini dah. Kita dah ubah dah. Jadi ada nasi roti pun ada. Okey, kita sembang di sana. Okey. Bagi depan minum. Okey, kita bagi depan minum tu. Bagi minum lah. Okey, seperti selalu lah, seperti biasa. Alhamdulillah. Apa perlu hangat ni? Okey, alhamdulillah kita telah tunaikan daripada seorang sahabat yang duduk di Mata Rawa Penaga. Jadi beliau ada di video awal tadi ni.
video awal tadi. Okey, ada di video awal tadi ni beliau suruh bagi kat budak-budak sekolah. Jadi kita bagilah untuk budak-budak sekolah dulu. Kemudian dan dia suruh kita buat apa nama? Ni buat ayam satu balang lah untuk masjid, untuk jemaah mai minum di masjid lah. Jadi alhamdulillah kita dah buat, tapi tu macam kita kata tadilah, satu tak cukup, dua ngam-ngam, tiga mewah ha. Jadi kita ambil inisiatif. Awal itu Haji lah. Ya Haji hantar siapa. Okey, kita ambil inisiatif, kita pala kita top up lah satu lagi balang. Jadi bagi cukup lah kan. Kita bagi cukup untuk semua jemaah yang minum. Jadi okey, terima kasih banyaklah kepada penyumbang. Semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Seandainya ada yang sakit, semoga Allah angkatkan kesakitan dan digantikan dengan kesembuhan. Dan semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Okey, itu sahaja daripada abang. InsyaAllah minggu depan kita ada lagi. Jadi sahabat tu pun ada lagi. Jadi kita pun kalau kabut nak pergi sembang jemaah ni. Okey, lagi kita tengok macam mana cerita. Okey, bila dah jadi ayat pun tak banyak. Kita campur sekali dua-dua. Campur dua-dua sekali. Jadikan satu. Okey. Dua balang tu dah tinggal setengah. Kita campur sekali jadi satu lah. Kita nak semayang. Okey. Semester habis lah. Clear. Apa kita dah. Okey. Habis tu ya. Clear. Betul. Okey, jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah Jumaat depan jumpa lagi. Bye.